menggunakan Akta Pengambilan Tanah yang dilakukan semasa zaman Arau dan juga dia punya kawan daripada Ketereh dululah yang jadi menteri wilayah tu. Jadi bila dah gunakan Akta Pengambilan Tanah ni, maksudnya dah tak ada dawi lah maksudnya. Sebab akta tu dah digunakan, patutnya kalau anda kata bersetuju untuk kita gunakan Akta Pengambilan Tanah, maksudnya pembangunan tu kena dilakukan lah. Kalau tak nak, maksudnya nak demonstrasi, nak bising, nak memekak, maksudnya setelah mereka gunakan Akta Pengambilan Tanah, maksudnya masa tu tak nak fikir. Masa tu tak nak mikir. Masa tu kenapa gunakan Akta Pengambilan Tanah untuk paksa warga dan juga masyarakat di Kampung Baru untuk terima pembangunan, sedangkan majoriti rakyat masyarakat di sana berhendakkan kepada pembangunan. Ini yang jadi masalah tu. Dulu dia buat, lepas tu tahi tu dia nak minta kita pula yang cucikan. Dan tadi kalau kita dengar daripada Arau, dia salahkan pula pegawai dan juga kakitangan kerajaan dalam isu pembangunan Kampung Baru ni. Ini satu tindakan kenyataan yang pada saya melampau dan juga biadab kepada seluruh warga dan juga masyarakat, kaki tangan awam yang terdapat dalam negara kita. Terima kasih kepada Menteri. Hulu Langat dah tersasar. Saya orang Kampung Baru tahu. Saya orang Kampung Baru. Siapa yang tolak pembangunan? Saya orang Kampung Baru. Tolak pembangunan.